Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Fizhana Family. Untuk di video kita pada kali ini adalah hari terakhir kami berada di Kelantan selama 3 hari 2 malam percutian kami dekat sini. Sementara kami tunggu family yang lain siapkan barang, masukkan dalam kereta, kami pun layalah anak-anak kami ni. Sebenarnya Ryan ni dia nak review homestay ni. Dia ada bercakap tapi suara dia tak masuk dalam ni. Terpaksa kami voice over balik lah. Gitu. Okey sahabat semua, sekarang kami berada dekat Leseri, berada berhampiran homestay. Okey, jom kita dapat lihat di sini terdapat banyak pokok-pokok dekat sini. Boleh tengok, anda boleh tengok sendirilah. Macam-macam jenis pokok. Lampau datang dekat belah homestay duduk ni, bolehlah tengok cuci mata pokok-pokok yang mana cantik. Kawasannya luas, agak luas. Banyak pada sampai hujung sana tu. Sana. Di sini ada seorang pembeli tengok pokok. Ini tokek pokok. Ni pokok-pokok banyak ni. Macam-macam apa boleh tengok. Ini pokok-pokok ni. Macam pokok ada kat sini, kalau apa mai kat sini rambang macam apa. Kita tengok pokok apa ada. Pokok makan. Pokok sayur ke? Oh tak ada. Sayur. Macam cabai dah. Ada pokok sayur ni lah. Tadi rasa nampak pokok cabai ni. Limau kok. Jauh juga tempat lah. Ish, banyak juga lah. Tak tahu nak pilih yang mana ni. Tuan lah. Tak tahu lah tuan tidur ni. Kau ulam lah. Pokok dia boleh besar. Ada dah pokok ulang. Okey, cakap apa? Cakap apa, tengah duk cari pokok yang nak beli. Limbin. Kasturi. Ambil ya. Nak bubuh tangan nak bawa lori. Apa dia tu? So sekarang ni kita dah sampai dekat Pasar Siti Khadijah. Jom kita tengoklah apa yang ada jual kat sini. Parking tak ada lah hampa. So kita ronda-ronda dulu. Kita pusing balik. Kita tengok ada parking, kita cepuk je masuk terus. Ya, ini kelana tu. Masuk-masuk je kita dah nampak orang jual buah-buah macam-macam kat sini.
Tempat dia sama juga macam dekat Tanjung Dawai lah kan. Tanjung Dawai pun ada jam macam ni. Harga dengan dia punya rasa tu memang berbeza sikit lah kan. Nama pun lain-lain tempat. Lepas tu macam kami sebelum ni kalau macam nak beli belacan ke ikan bilis ke, kami lebih suka beli kat tempat kami ni lah, kat Tanjung Dawai. So, kepada hampa yang mai jalan-jalan dekat sini, tempat ni wajib lah. Tempat ni wajib lah untuk hampa singgah, Pasar Siti Khadijah. Tengok dia punya ikan masin, ikan bilis, keropok, macam-macam lah ada jual kat sini. Memang best. Kalau hampa nak tahu ni kan time cuti sekolah, so memang ramai lah orang yang, orang kata apa, orang-orang luar mai cuti dekat belah Kelantan kan. Semasa kami mai ni memang ramai sangat lah orang. Untuk harga kat sini hampa kena pandai tawak menawak lah. Lepas tu hampa kena jalan dulu cari kan. Hampa kena tanya harga dulu, sebabnya kami tengok ada contoh macam ikan bilis yang kami beli kan. Kami tengok ada lagi tempat yang murah, kami beli hak murah, ada lagi tempat yang lagi murah. So kita kena pandai lah. Macam tu, kena teliti dulu dengan harga dia. So dah siap apa semua, dah beli barang apa, kita orang pun nak, orang kata apa, nak pergi cari makan. Tadinya kami tengok makanan yang ada kat sini banyak yang dah habis sebab dah lewat. So terpaksa lah kita orang pergi cari makan dekat luar pada sini pula. So kami dah keluar daripada Pasar Siti Khadijah tadi. Kita orang beli keropok ikan, beli ikan bilis lah untuk bawa balik. Sekarang ni kami nak pergi cari makan pula. Tadi dekat sini kedai makan dia dah habis banyak lauk. Tinggal diusut dengan nasi ayam. So kita orang pun tak mau makan lah kat sini, nak pergi cari kedai lain pula. Untuk video ni kami baru selesai makan. Bolehlah makan dekat sini, sedap juga. Untuk perjalanan kita orang agak letih jugalah nak on the way balik. So kita orang rehat kat sini juga. Tempat yang kita orang rehat ni Puncak Titiwangsa. Sekarang ni kami berada dekat Tasik Bereh. So kita orang berhenti rehat sekali lagi dekat sini sebelum kita meneruskan perjalanan balik ke rumah. Okey hampa, sampai di sini dulu. Dengan itu berakhirlah vlog kami untuk hari ni. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum.